Aku rasa Genting lagi lawa lah. Kalau korang datang Christchurch, jangan terlepas naik gondola. Gondola ni dia bawa korang paling atas of Christchurch. Dia tak adalah atas sangat, tapi korang boleh tengok kat sebelah belakang bukit Christchurch ni ada apa. Lawa gila. Dekat atas ni korang boleh lunch ke, dinner ke, and ada seafood platter. Bestnya kat sini korang boleh tengok sebelah kiri viewing point, dan juga sebelah kanan sana pun boleh. Amazing ke tak? Dekat bawah ni boleh turun. Jom ikut aku turun bawah. Kita pergi ke trail yang boleh jalan sampai hujung bukit. Kat sini korang boleh freely jalan. Kita tengok kat hujung ada apa. Bestnya kat sini pasal diorang tak ada pokok-pokok tinggi macam kita. Kalau bukit kita penuh dengan pokok, bukit diorang semua renek-renek je. Inilah viewnya. Korang boleh nampak bandar Christchurch kat bawah tu. Clear weh. Korang pusing sebelah sini, ada, oh cantiknya, ada pot kat bawah tu sebenarnya. Aku tengah fikir lagi, Genting ke yang ni lagi lawa.